Ahem, bersama Dapur JR ya. JR di sini. Okey, Assalamualaikum. Ni dia menu kita hari ni, ikan caru hangit. Nama dia. Daun pandan, daun kunyit, ni sambal serbaguna. Next video kita buat macam-macam boleh buat. Buat tom yum, sambal tumis, nasi goreng, macam-macam lah. Nanti saya bagi menu dia. Dan ni jangan lupa, 3 ekor ikan caru. Ekor lah. Okey, jap kita try buat macam ni. Okey, kita masukkan daun kunyit dalam ni. Besar sangat ni, tak apa. Untuk makan sendiri. Tapi kalau nak buka kedai boleh ni. Kita potong lebih dia kalau nak cantik masak. Masukkan sambal serbaguna. Ya, sambal ni. Lupa. Lepas tu kita pakaikan dia ni. Tali barut. Tali barut dulu-dulu yang. Dia ketat-ketat, nanti dia terkeluar kan. Tali barut. Ya. Ikat biasa lah. Sekali. Siap dah ikan kita. Kita goreng ikan kita. Jom. Ini minyak subsidi. Kita kena goreng tadi. Okey, minyak kita pun dah panas. Ya. Kita buburkan. Kita tunggu ikan masak. Kita kena dulu daun sana, ayam kampung 3 biji separuh masak. Okey. Ya, padu. Alhamdulillah. Okey, yang macam ni kita nak dia terkeluar sikit kan. Kita balik dia. Okey, kita balikkan dia. Kita goreng lagi. Lupa nak cakap tu, daun pandan yang lebih tadi kita goreng, kita potong-potong kecil-kecil, kita bubur dalam tu. Dia akan ada harum dia tu. Inilah dia menu kita hari. Ikan caru hangit. Ikan caru hangit nama dia. Okey, boleh cuba. Boleh cuba kat rumah. Senang, bahan tak banyak. Okey. Padu. Menu apa selepas ni?